Myvi Azia Beza baru sekarang ni ada pakai oil cooler ni. Save video ni dulu untuk korang tengok balik. Oil cooler ni kena tukar bila mileage dah sampai 100,000 km. Tapi untuk selamat 80,000 km tu korang dah check lah. Okay, dekat oil cooler ni dia ada saluran masuk air coolant dan juga minyak gearbox. Selalunya bila dah sampai mileage dia boleh pecah dekat dalam ni. So bila dia pecah dalam ni, minyak gearbox dengan coolant tadi bercampur. So minyak boleh masuk dalam radiator, air pula boleh masuk kat dalam gearbox. Alamatnya sistem air jahanam, sistem gearbox pun jahanam. Bila dah jadi macam tu, temperature korang boleh naik dengan mendadak. Sebab apa? Minyak dah masuk dalam radiator. Enjin korang pun boleh overheat, berganda-ganda rugi. Yang kedua pula, gearbox korang dah pun masuk dengan air coolant bercampur dengan minyak. So gearbox boleh rosak, jadi tersengguk-sengguk. Tu mulalah nak jahanam. Bila dah jadi macam ni, apa benda perlu buat? First kali mestilah kena overhaul gearbox. Yang kedua, sistem radiator, sistem air tu pun kena tukar juga. Bila minyak dah masuk dalam sistem air tu bercampur dengan coolant, silap-silap oil seal kat water pump tu pun boleh bocor juga. So, kena ingat mileage 80,000 km ataupun 100,000 km maksimum, korang dah kena tukar oil cooler ni. Banyak dah jadi kes yang mana dia dah pecah dan berlaku kerosakan yang teruk. Sebelum berlaku kejadian macam ni, peringatan sama-sama, okey?